Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di depan Betong Hospital. Okey. Depan Betong Hospital, pintu gerbang ni ada dia Thailand ni panggil bazar lah. Ni ada bazar Ramadan. So belum dia punya ni apa yang kita nak bagi kan? Nak balik Kuala Lumpur. Kan ada kuih-kuih. Alright guys, kita dah sampai di bazar Ramadan. Kau apa? Kopak Malaysia. Kau tiga baru penuh. Kopak. Betong. Ya. Okey. Yang ni kilo. Apa satu? 50 baht. 50 baht. 50 baht. Bagus ada. Banyak baru sampai. Awal. Ni boleh ambil ah? Boleh. Boleh. Boleh ya. Mari kita ambil ni sah. Okey, kena ambil ni. Oh, tukar. Ambil itu. Ke? Ambil yang ni. Boleh gadis tu. Ambil ni. Rumah mati apa? Oh. Apa yang ada kat sini itu kita beli. Borong ah. Borong. Kita tukar. Apa yang ada? Tu kita ambil ni. Dua ni. Ni kuih manis-manis. Ni semua manis-manis semua. Okay, kita ambil itu dah. Okey, kita ambil dua ni. Dua, 25, 60. 20. Okey, beli. Kita ambil tu je. Roll Vietnam dengan tu Vietnam Kuala Lumpur ada. tak ada. Roll Vietnam Kuala Lumpur mahal. Mari sini murah. Ini baru 60 baht dalam RM6, RM7. Dekat KL dekat RM10 lebih je macam tu. Ya? Boleh lah. Kita orang berniaga, kita tahu boh. Aku tunggu nasi goreng ikan masin ni. Okey, aku dah dapat dua ni. Okey lah. Buat makan sendiri. Ui. Relax, semat tu dia. Semat dia. Okey, dah dapat dah. Nanti kita tengok apa lagi yang ada. Tengok lagi. Mungkin nak pergi 7E kejap lah, cek barang. Okey, kita mau dia lagi. Okey, tadi aku dah beli makanan. Lepas tu ni aku dah tambah sikit air susu. Ada apa lagi? Aku rasa macam Sekejap.
tak apalah. Malah dah hamba nak fikir. Dia terlupa katnya. Patutnya air susu tu ada 3. Dia terlupa 1 botol lagi tu. Alright. So Jangan digenang, badan kau. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Proses selesai begitu. Orang tu tak apa kan?